ribut 3 hari kat Sincan, bersepah cengkerang kan. Tapi kan kita antara yang terawal kutip kerang hanyut. Banyak. Kita banyak tak ada. Macam ni je. Kutip geng. Banyak ni. Dia pun nak masuk kerja tu. Kopek geng, buat sambal tahun. Macam mana Mama? Kutip banyak ni lah. Rezeki. Ini hari ni je, besok dah licin ni, confirm. Rezeki kau lah yang tak payah jauh-jauh kita. Tadi baru nak tunggu air surut, pergi balik 5 lah. Ya. Ui, terlampau banyak ke? Terlampau banyak. Tempat ni. Tu. Tu cari tempat dia ngumpul. Ni kalau turun dekat bawah mesti lagi banyak. Kat sini pun banyak ni kalau nak pilih-pilih. Zoom sikit. Nampak ni. Member dah tak fikir lah. Tu anggiran kita tu. Bagi dia. Masalah yang nak kerja ni. Kutip dulu. Nanti bos dah panggil, masuk lah. Pasir tu nanti kau gorengnya. Tak ada yang mati. Dah ada yang jiun. Yang kat air ni tak mati sih, yang kat atas yang banyak mati. Dah. Dah belum videonya? Member ni aku nak suruh buat video lagi kok. Buat je video, meletup nanti kita bagi 2. Yang ni yang? Mana? Tu? Tu biarlah. Tu biar. Jangan tamak, relax je. Tenang je, tak ada orang lagi ni. Niang. Bonjol ni kerang. Kau tengok ni. Kerang tu bonjol. Digonjol ni kerang tu. Banyak kerang ni. Tapi kerang ni tak dapat air kot. Dia macam nak mati. Ada yang dah mati dah pun. Terlampau banyak. Kita kutip dulu, nanti yang mati kita terpaksa sorting. Dia cengkerang tu masuk. Ni yang dia tu. Huish. Aku masukkan turun dalam laut tu. Janganlah. Berenang ni. Okey. Cun. Dah. Tengok. Tak sampai 5 minit. 5 pula je. Okey. Dia tak boleh tutup habis lah dia. 2 jam lagi. Tu kena cepat masak lah kot. Elok lagi, dia macam baru mati. Ambil lah ni yang Apa? Yang ambil. Dah. Yang ambilkan kursi dah. Cari kejap dah banyak lagi. Banyak dah. Rezeki. Rezeki lah. Dia pun kutip ni pun dah banyak kat tu. Ni belum mari lagi. Dekat 2 jam lagi. Kupang-kupang ni mati. Kat atas ni ada juga, tapi itulah mati. Tengok dia. Tengok kutip. Kerang hanyut. Dah balik lah. Boleh balik lah ni. Tak penuh halu. Ini besar-besar ni. Geng. Lemak. Cek ni geng. Banyak ni. Macam tu je kutip. Cari kerang macam ni geng. Ni namanya rezeki. Tapi ada yang mati lah. Korang pilih-pilih lah. Tapi saat korang tengok video ni, korang datang dah tak ada dah. Dah habis dah. Ni rezeki orang sini je. Alhamdulillah. Ada lah tu nampak itu terbuka ni. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau hidup ambil je lah. Kecil besar ambil je. Sebab tak dikutip pun mati. Kesian dia. Lebih baik kita kutip, kita makan. Ada manfaat dia hidup. Dia campur lala
Dia cari yang besar je tu. Oh ini ha. Banyak ni. Ni gerak-gerak ha, kerang dia. Yo. Pak, wah, uncle pun sudah banyak baru kurus sudah banyak. Cukup makan loh. Wah, cukup makan ah. Rezeki. Dia ada mati, dia campur. Ya, anak aku dah main-main dah. Sana pun banyak kan tu. Tapi kecil-kecil lah. Tapi tak ada kutik mati juga kan. Nah. Suka. Banyak mama. Ui. Sonok. Rezeki lah, jarang-jarang macam ni. Dah 3 hari 3 malam kan berhujan. Nampaknya bini aku masih mengoceh lagi. Macam mana mama tutorial cari kerang? Cepat tunjuk. Mana? Ni yang merah-merah tu. Ni. Tu mati ke hidup? Hidup. Ambil je. Kita Tengok yang terbuka tu hidup. Yang terbuka mati. Yang kalau dia terbuka terkatup hidup lah tu. Sana tak ada. Sana tak ada. Sudah angkat? Tapi ada juga. Ada lah. Dia mesti ada. Dia pusing-pusing mesti ada punya. Adik buang ayah punya kerang. Adik aku, ayah punya kerang dalam ni, dik. Okey. Ni adik. Adik main apa? Main apa? Main apa? Kau tengok tadi geng, kejadian macam ni tak selalu banyak. Tak selalu terjadi. Tapi kalau terjadi kau tengok, tinggal nak kutip, tak tahu orang pilih mana besar, mana kecil. Tengok tu semua kerang tu. Nampak sana tu kerang itu. Sampai sana tu kerang, semua kerang. Lama kau tengok. Tapi itulah, tadi belah sana banyak kan. Tu bini aku atas tu. Ni aku baru kutip sini. Tu pun aku macam pilih-pilih sebab dia ada campur yang mati. Dia kena panas. Waduh, kau tengok ni geng, banyak gila ni, ya Allah. Ni kau tengok ni. Saiz okey ni pak ni. Aduh, banyak ni. Pening kepala nak pilih yang satu ni. Kerang semua mata kerang ni geng ni pak ni. Tu dekat dalam lubang-lubang tu tengok tu. Tengok tu. Kerang tu semata-mata kerang tu. Lama banyak gila. Allah geng penat. Mama sonok aku tengok kerang. Oi. Macam ni. Ni belum viral ni, orang tak tahu lagi ni. Dah ada orang tahu ke? Okey. Ni masa kita setengah tong, jom balik. Ada orang tahu. Aku nak datang lagi. Jom sampai rumah dah. Hasilnya banyak 10 kilo ada kot. Nampak? Wow, tu pun dah bagi saudara tadi separuh. Nanti petang repeat lagi mantap geng. Kawan-kawan, aku skip proses rebus dia lah. Terlampau penat lah. Yang adalah aku rasa menghampiri 7-8 kilo atau 10 kilo. 10 kilo tu mungkin tak kot. Tapi ni lah, isi dia besar-besar juga. Ni kita nak makan macam ni pun dah boleh. Kita nak kupas dulu. Sebab bini aku ada resipi untuk dimasak. Itu telur dia bang. Anak aku cakap tahi. Dia yang kuning-kuning ni telur dia ni. Telur apa ni? Telur kerang. Anak aku cakap tahi. Aduh, pening otak aku. Sedap dimakan ni. Okay, aku nak kumpas dulu dengan bini aku. And then kita sambung kepada kita punya masak nanti Berbulu aku geng. Kata orang Jawa berjembut. Nghabiskan ni kata ni. Satu balik satu minyak. Otak sendiri soalnya. Okey lah. Normal lah tu dapat jadi sikit kan. Aduh, penatnya ngopek. Aduh, penatnya ngopek geng. Badan dah penat-penat cek kerang tu ngopek. Aduh. BTW by the way, sekarang dah sekian dah musim tuai padi dah ni. Kita geng. Nak jom lah. Jumpa kat dapur Andok. Lama kita tak masak Okey, api dah hidup. Minyak ni nampak macam banyak sikit kan. Sebab kita nak menumis bawang yang banyak. Tapi kalau rasa banyak kita buang sikit dululah. Nanti kalau tak cukup kita tambah lagi Rasanya cukup kot. Okey lah.
Okay, aku tak pasti lama juga aku tak masak Aku tak pasti beberapa minggu ni korang perasan ke tak perasan dalam dunia media sosial geng viral loh tentang masakan satu Jawa ni. Jadi aku tak puas hati lah, banyak sangat versi cacah merba yang orang luar buat modify kan. Jadi akhirnya aku nak tunjuk satu resepi yang tengah viral sekarang sambal tahun Dia boleh pergi apa-apa berjenis sambal tahun. Seafood ke, sambal tahun biasa orang buat perut lembu, kulit lembu. So inilah kerang yang aku cari tu. Dah siap kopek, dah siap rebus. Banyak besar-besar alhamdulillah. Nanti ada rezeki kita cari di tengah laut. Pertama-tama sekali kita akan tumis minyak ni, and then kita tumiskan semua benda serentak. Barang-barang dia yang utama sekali lengkuas. Lengkuas nak kena banyak. Ini lengkuas muda. Seelok-eloknya lengkuas muda. Seelok-eloknya lengkuas muda. Halia muda. Kalau tak ada yang tua pun boleh bantai. Tak ada masalah. Minyak dah panas Minyak dah panas. Tuang bawang putih, bawang merah. Banyak, biar banyak. Lagi banyak lagi padu. Potong kasar je. Masuk semua serentak dengan apa ni? Lengkuas. Lengkuas pun masuk. Halia pun masuk. Masuk semua. Masuk semua. Kacau-kacau. Tumis sampai layu. Paling utama cili. Cili padi, kalau tak nak pedas, cili padi. Kalau tak nak apa, cili tom yum lah. Kalau nak pedas, cili padi. Tapi kalau boleh jangan dipecahkan dulu. Tonggeng je macam ni. Dia kesedapan sambal tahun ni, dia nanti aku cerita waktu makan. Aku akan cerita waktu makan Ini bahan utama dia. Tak ada tambah lain dah. Ini je. Ini memang original Jawa punya. Kita akan kacau sampai layu. Dah layu, masuk korang geng. Kalau tuang macam ni kontroversi. Kalau buat macam ni ala-ala chef, tuang aje lah. Lah nama dia sambal perpaduan geng. Wow. Garam banyak mana pasal korang Macam ni je. Okay, sikit low. Agak-agak je. Okay lah. Santan seeloknya paling sedap santan parut. Pasal hari ni nak cepat lagi yang jantan masak, santan ni je lah Nak padu santan parut geng. Santan tiru-tiruan pun boleh lagi yang ni dah tak jauh dah ni. Color dah naik lagi. Dia tak putih sangat. Nanti dia akan color kuning-kuning sikit Jadi kita tunjuk. Kita masuk mode Jawa. Okey, lepuk ni banyu asam Jawa geng Sitik-sitik wai. Kocok akeh-akeh. Kudek-kudek yo. Kudek. Kelalen geng. Lepuk ni sugar. You know what sugar in Jawa? Sugar lah. Cukup lah sikit-sikit je. Geng, inilah kejadiannya. Original sambal tahun orang Jawa Tapi sambal tahun kerang Dah siap dah pun. Dah siap dah. Rasa dia yang macam ni Mantap. bersih Jawa sikit. Enak. Enak. Pandai abang Randuk masak. Masa bila saya masak?
Okay geng. Oh, aku close up geng. Memang padu lah. Inilah dia penampakan dia geng Memang, oh lama. Aku faham ada orang tak suka, tapi kalau kami keturunan Jawa, inilah kenikmatan dia. Lagi best kalau babat. Kalau babat lembu atau perut lembu atau kulit lembu, memang mantap geng. Okay geng, dia sebetulnya kalau dapat santan segar memang terbaik. Memang terbaik. Ini dia pakai santan kotak yang dia sedap. Tapi kalau dapat santan cair lagi sedap. Lepas tu, konsep sambal tahun ni, dia makin dipanaskan makin sedap. Tu je sebenarnya. Kalau makan baru-baru ni dia sedap. Tapi kalau kau panaskan esok, lusa dan seterusnya, cili tu pecah. Memang sedap gila-gila, power geng. Lepas tu aku nak tegur lah kalau orang-orang yang tak pandai makan sambal Jawa ni. Sambal apa? Sambal tahun ni. Sebenarnya lengkuas tu kena makan sekali tau. Lengkuas salim muda ni makan sekali. Jangan kau makan isinya je. Tu konsepnya sambal tahun ni. Sebab tu orang dulu hidup lama kan, walaupun makan santan. Betul tak yang ni kalau boleh ni lengkuas ni makan. Lembut sedap. Dia ada aroma dia dapat, khasiat dia dapat. Memang dia dapat terang dia. Memang Ayah, orang Jawa dia punya tekak memang nak kena santan, pedas, masin, semua kena cukup. Bawang kena banyak. Ayah. Tadi adik tidur. Ada butterfly. Uyo. Dia datang. Adik takut. Siapa yang takut? Butterfly. Butterfly. Pukul 2 tu kau takut butterfly je. Kau mimpi butterfly nak? Dia datang. Anak Okay lagi. Sedap makan sama nanti. Jom, bye-bye. Jangan lupa untuk video akan datang. Assalamualaikum.